Kadang-kadang kita cakap banyak kali, ulang, tapi saya sentiasa senyum. Saya jenis yang tak pernah marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam MHGA. Tuan-puan, hari ini saya bersama saya Masih Shiro. Hari ini saya diberi peluang, ada kesempatan untuk kita meneruskan episod yang terkini dalam musim terkini podcast Sembang Santai bersama Masih Shiro. Alhamdulillah, hari ini kita dijemput untuk berada di kediaman tetamu yang kita sangat hebat, sangat istimewa, iaitu yang berbahagia Datin Hamidah Hamzah, penulis e-book terkini kita, iaitu yang sebelum ini menulis buku fizikal. Sebab itu kita ucapkan terima kasih kepada Datin kerana menjemput kita melaksanakan rakaman di kediaman beliau yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam. Okey, sebelum itu kita nak memperkenalkan dulu Datin Hamidah, seorang, saya rasa seorang figura yang sangat hebat, yang istimewa untuk kita kenal pada siri kali ini. Tuan-puan dikasihi sekalian, sebelum kita teruskan untuk berkenalan bersama Datin Hamidah, saya mohon siapa yang belum subscribe channel YouTube Masih Shiro ini supaya subscribe dahulu, dan jangan lupa untuk kongsikan kepada teman-teman kita link YouTube ini. Okey, Datin. Hari ini kita bersama Datin Hamidah. Hari ini kita nak sembang santai, Datin. Okay. Sebelum itu, Datin, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjadi tetamu dalam kita punya podcast. Podcast kita hari ini kita nak sampaikan, kita nak buat perkongsian tentang pentingnya ilmu penulisan itu. Yes, bagaimana karier Datin sehingga Datin menjadi seorang penulis. Ini yang kita nak tekankan pada hari ini. Dan yang terakhir, Datin, kita nak fokuskan kepada motivasi, inspirasi kepada penulis muda dan juga mereka yang mempunyai impian sebagai penulis. Datin, boleh Datin kongsikan sikit latar belakang Datin dahulu, okey, supaya penonton kita semua dapat kenal siapa Datin Hamidah ni. Datin? Ya, terima kasih Master Shiro. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Hamzah. Dulu saya pernah menjadi pengacara Selamat Pagi Malaysia. Di awal saya bercebur dalam bidang penyiaran, dan dari situ saya melangkah pula menjadi penyampai berita. Dan pencapaian saya yang paling tinggi adalah berita dunia. Saya pernah berita perdana, kemudian naik kepada berita dunia. Dan dari situ saya berkecimpung dalam dunia komunikasi, di mana dia dapat membantu saya lebih confident dalam apa jua sekalipun. Sama ada bercakap komunikasi dengan sama-sama ataupun sebagainya. Jadi di situ dapat membantu saya sehingga ke saya tahap ini, di mana sekarang ini ialah kalau nak ikutkan saya menjadi guru Al-Quran. Ya. Jadi berdepan dengan ramai student yang dah dewasa lah maksud saya tu kan. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Maka kerjaya saya itu Allah lorongkan kepada Al-Quran, kepada Al-Quran. Ya. Jadi itulah sebanyak sedikit. Kalau nak tahu macam mana perjalanan hidup saya, sebenarnya lagilah panjang, tapi kita make it short, and interesting. Ya. Okey, daripada seorang pembaca berita, saya rasa kalau zaman saya waktu kecil dahulu tu, saya sempat untuk mengenali Datin Hamidah. Cuma generasi yang baru, itu sebabnya kita nak tunjuk dalam podcast begini. Sebab generasi baru mungkin boleh mengenali Datin. Okey, Datin. Untuk makluman penonton semua, Datin adalah penulis buku fizikal ini. Panduan Ringkas Ilmu Tajwid. Okey, dan alhamdulillah kini sudah menjadi dalam bentuk digital supaya lebih ramai boleh dikongsi dengan pantas, dan juga kita dapat sebar lebih luas, Datin. Ya, betul. Okey, apa yang mendorong Datin untuk tulis buku ni? Permulaannya. Okey, permulaannya segala-galanya bermula dengan keizinan Allah. Ya. Okey. Saya di awal kerjaya saya sebenarnya selain daripada penyampai berita, saya adalah remiser. Setelah saya graduate dari Amerika, saya terus berkecimpung dalam dunia perbankan, financial institution. So, ketika saya di dalam bidang remiser tu, stock market ya, di situ saya hand in hand dengan penyiaran. Okey, jadi bila buku ini timbul, Mr. Shiro tanya tadi, jadi setelah saya bersara daripada dunia penyiaran, okey, saya berpindah ke kejiranan RSSB di Seksyen 7 ini,
di mana warga RSSB ini banyak menekankan aktiviti keagamaan. Jadi di situ saya bermula. Jadi setiap bulan, setiap Ramadan kami bertadarus dan sehinggalah saya menjadi pembimbing tadarus. Jadi dari situ dan mereka minta saya jadi facilitator untuk bengkel Al-Quran. Mereka beri kepercayaan kepada saya. Okey, di situ bermulanya selepas tadarus, habisnya tadarus kita buka bengkel Al-Quran di mana semua peserta yang mengikuti tadarus itu berminat untuk mengetahui teknik-teknik bacaan dan juga bacaan dengan tajwid. Okey. Jadi di situ saya mulakan ada kelas. Ada kelas. Mula kecil-kecilan, buku nota saya pun kecil saja. Saya buat research, saya buat macam-macam lah. Lepas tu bila saya mengajar, saya ingat lagi ada whiteboard ya. So bila saya tulis kat whiteboard, jadi orang nampak. So one of the students tu dia memang minat buat design grafik ni semua. Jadi satu hari dia datang kat saya, dia approach, dia tunjukkan. Kata, Masya Allah cantiknya. So dari situ, okay, from that day onwards, dia pun setiap lecture saya, dia akan buat. Dia akan buat. And then kompilasi dia, inilah terhasilnya buku ini. Tapi segala grafik dan design itu adalah pilihan saya sendiri. Dan sahabat saya itu memang pakar dalam bidang komputer. Dia yang susunkan semua ni secantik ini. Maknanya maksud Datin tu sebenarnya kita nak mula menulis ni tidak sukar sebenarnya. Sebenarnya ada orang ambil nota saja pun dan ini ditukarkan di dalam bentuk grafik yang menarik sebegini. Saya agak teruja pertama kali jumpa Datin dulu. Kita terus terima buku ni, saya bawa pulang rumah. Masa Datin hadiah pada saya, saya bawa balik rumah dan isteri saya terus cakap, order satu lagi lah untuk bagi hadiah kepada orang. Jadi tuan-puan penonton semua, you make sure you kena dapatkan buku tajwid ni. Jadi Datin, apa keunikan buku tajwid Datin ni jika kita nak bandingkan dengan apa yang biasa yang kita gunakan, orang biasa gunakan? Masih Datin ada keunikan sendiri, USP Datin. Saya. Baik. Saya berhadapan dengan semua penuntut-penuntut yang dah agak berusia. Okey, bila kita berusia dan kita nak betulkan biasakan yang betul tu adalah satu agak susah. Okey. Jadi ada tak adanya saya buat buku ini dengan grafik yang cantik, yang sejuk di mata memandang, dengan menggunakan bahasa yang santai, yang mudah difahami dan contoh-contoh yang mudah difahami. Jadi bila mereka yang tak berminat pun ataupun tak nak ambil tahu pun, bila tengok grafik dan cantiknya buku ni, dengan sendiri ni dia kata, saya nak belajarlah, cantik lah. Jadi minat tu datang. Dengan izin Allah datang apabila melihat buku panduan tajwid yang cantik ni. Jadi saya melihat di sini, kalau daripada segi, kita akan buat sesi bedah buku juga nanti, insyaAllah. Kita akan jemput Datin untuk buat bedah buku bersama pembaca-pembaca yang dah baca buku ni. Kalau kita lihat, kalau zaman saya kecil dulu kita belajar mukadam tu, ini yang kita imbau balik, Datin masukkan unsur-unsur tersebut di dalam buku panduan tajwid ini. Okey Datin, kita berehat sebentar untuk kita punya pesanan penaja kita bagi kita punya rancangan episod pada kali ini. Terima kasih kepada penaja untuk episod pada kali ini. Kita teruskan untuk sesi bersama Datin Hamidah Hamzah. Menariknya buku tentang buku tajwid ini kerana ianya membantu orang yang nak mencari teknik membaca Al-Quran dengan cara yang betul. Ya, betul. Tuan-puan yang dikasihi sekalian, untuk membaca Al-Quran ni, ia mempunyai hukum-hukum yang perlu kita kuasai. Jadi bukannya samarono kita boleh baca. Betul Datin? Betul. Jadi oleh kerana itu, saya rasa Datin adalah seorang guru Al-Quran yang sepatutnya kita perlu angkat tunjulkan kepada penonton sekalian. Jadi untuk menghasilkan buku ini, saya pasti Datin ada kisah-kisah menarik. Cabarannya,
kan? Ya. Kisah menariknya. Jadi saya minta Datin kongsikan sikit. Apakah kisah menarik sepanjang Datin menulis buku ini? Mungkin ada kisah yang mungkin tak menarik juga kot. Kan? Yang memberi inspirasi kepada penulis-penulis kita. Ya. Datin? Ya, macam saya sebut tadi ya, terlebih dahulu, student saya tu menjadi pendorong saya untuk menghasilkan buku bagi memudahkan mereka. Okey, setelah itu saya berfikir, I put myself, macam mana kalau saya tak tahu, pastinya saya nak cari sesuatu yang mudah untuk saya. Baik. Okey, lagi satu dengan keadaan yang mungkin mata dah tak berapa nak jelas, saya besarkan dia, saya warna-warnikan dia supaya menangkap ni mata dan mudah menarik minat. Jadi pengalaman saya menghasilkan buku tajwid ini, saya terpaksa membuat banyak cross reference, banyak buat study sebab ini berhubungan dengan Al-Quran. Betul. Jadi kita tak boleh sembrono, kita tak boleh sembahyang salah atau maklumat atau sebagainya sebab ini membaca Al-Quran. Kita kena tepat dan jitu. Yeah. Okey, jadi itu memerlukan pengorbanan saya menghabiskan masa untuk membuat reference. Banyak saya buat reference untuk mendapatkan yang terbaik dan penyampaian yang mudah dan yang santai dan buat orang minat untuk belajar. Itu satu cabaran sebenarnya. Sebab buku-buku tajwid yang ada di pasaran, kadang-kadang ayat dia terlalu panjang. In the end, you tak tahu apa maksudnya. Okey. Balik kepada buku ini, dia sangat mudah. Dan tapi walaupun buku ni ada, tetap kena berguru juga. Ya, penjelasan itu memang jelas, tapi kalau ada guru yang boleh jelaskan adalah lebih baik. Sebab pengajian Al-Quran ini, bagi kita membaca Al-Quran, kita perlu baca dengan teknik. Selain daripada tajwid yang betul, teknik itu betul. Itu adalah bab yang lain. Teknik itu bab lain. Tajwid itu bab lain. Jadi kita kena gabungkan dua-dua untuk dapatkan bacaan yang fasih dan lancar sebenarnya. Teknik dan apa betul? Teknik dan tajwid. Tajwid. Oh, dia perkara yang berbeza. Ya. Contoh dia? Okey, contoh Ifa Hakiki. Okey. Ifa Hakiki. Kita tahu dia dengung. Dia betul. Masuk dengung. Betul. Tapi dia ada teknik dia. Dia terbagi Ifa Adna, Ifa Adla, Ifa Amsal. Oh, teknik dia berbeza. Teknik pula dia untuk tiga ni berbeza. Ada jadi dia cara bacaannya tekniknya berbeza. Teknik dia beza, tetapi kalau you baca buku memang dia cakap dengung. Dengung. Tapi macam mana dengungnya? Itu hukum tajwidnya lah. Yes, itu tekniknya tajwidnya. Kena berguru. Ya, kena berguru. Okay. Memang kena. Tebal dan nipis. Kita biasa membaca raw. Orang selalu mungkin dah kebiasaan kita, ada yang biasa cakap ra. Sebenarnya ra tu salah, dia kena raw. Jadi raw ni dia ada sifat di mana? Dia ada tebal boleh, nipis boleh, kaedah-kaedah ataupun tebal dan nipis. Tiga ni, rumusan ni, you kena patuh. Bila nak kena tebal, bila nak nipis. Bila jadi, nak berdua boleh. Pada pandangan Datin pula, apa yang menjadi cabaran kepada masyarakat, contoh macam saya lah, dapat puluhan kan? Apa cabaran yang biasa, yang utama, yang pada pandangan Datin, daripada Datin punya research, yang untuk kami ni nak kuasai tajwid ni sebenarnya? Yang buku ni akhirnya akan boleh membantu. Ya, pertamanya you kena tanam minat kepada tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Okey, tidak dinafikan ramai di kalangan kita yang boleh baca Al-Quran dengan baik. Boleh baca. Tetapi kalau you dah sampai satu tahap yang lebih advance, you akan tahu kesilapan halus yang mereka lakukan dari segi sebutan, dari segi tajwid dia. Okey, kenapa bibir tu tak rapat, bila masa bibir tak rapat, bila masa bibir rapat, semua itu ada main peranan. Baik. Dengung tak dengung, panjang dan pendek, tebal dan nipis, dan banyak sekali makhraj dan sifat huruf. Bagi mereka yang biasa ni, kita belajar dekat sekolah dulu pun, kalau saya daripada Johor. Jadi Johor memang dari sekolah agama kan. Jadi dia tu dah lain sikit lah kan. Maknanya tak banyak nak tu, kena cuma polish sajalah. Polish saja. Jadi bila kita cakap pasal mengaji sifat huruf, huruf hijayah tu semua kan, alif, ba, ta semua kan, semua orang tahu. Tapi apakah sifat dia? Sifat dia. Kalau saya bagi contoh, huruf yang paling tebal sekali apa? Kalau Master Syirul boleh tahu. Dalam huruf-huruf hijayah tu, apakah huruf yang paling tebal? Adakah to? Ya, betul. To paling tebal. To paling tebal kan? Jadi dia sama ada to kasrah ataupun to fathah atau domah, dia tetap paling tebal. Jadi apakah huruf paling lemah?
Hmm, ya, Salah. salah. Ha. Ha, oh iyalah. Dia paling Sebutannya pun lemah. paling lembut Yes. Ha. Okey, jadi itu antara yang you kena tahu. Jadi you tak boleh, lagi satu, bila tebal, katalah contoh, po tu tebal. Tiba-tiba ada huruf sebelum tu nipis. Ta. Ta dengan po. Macam mana you nak baca? Jadi you kena tahu nipis dan tebal. Ta po. Bukan po-po. Ini yang Datin tekankan di dalam buku ini. Yes. Dan saya pun dah go through buku ini, dah baca. Tapi dia perlukan guru juga. Betul. Dia perlukan guru. Betul. Sekarang itulah kita bersetuju apabila Datin pun berhasrat jadikan dalam bentuk digital. Ya, betul. Supaya kita boleh kembangkan lagi ilmu ni, kemudian dia akan menarik minat orang yang jauh pula untuk mengenali Datin. InsyaAllah. Dapat bahan rujukan secara digital, kemudian Datin boleh bantu. Mungkin dalam secara online juga, yang jauh kan. Itu yang kita lihat. Okey, jadi Datin. Tadi Datin melihat kepada sukarnya orang luar. Ya. Nak memahami, nak belajar tajwid, betul tak? Ya, betul. Bagaimana pula Datin boleh terfikir untuk tulis buku yang berkenaan tajwid ni? Adakah Datin melihat orang luar Datin perlu bantu? Ya. Ya. Sebab saya tengok kebanyakan mereka kata, alah saya nak belajar mengaji je. Saya nak baca betul aja. Macam mana nak sebut? Kita betulkan dengung, dia dengung. Tapi dia tak nak tahu nama-nama tajwid. Dia kata susah nak ingat. Susah nak ingat. Itu memang komen yang sangat biasa kita dengar. Kita tak mau nak tahu apa tajwid. Tapi tak boleh Al-Quran seiring dengan tajwid. Adakah yang macam saya pernah bertanya Datin dulu, mungkin kita boleh share sedikit. Bahasa tu Datin, adakah kita perlu memahami bahasanya dulu ataupun kita kena perbetulkan tajwid yang dahulu? Okey. Seelok-eloknya memang kita kena belajar Al-Quran dan memahami isi kandungannya, erti kata, tafsirnya. Okey, tapi dalam permulaan untuk membaca Al-Quran, penekanan tajwid itu adalah nombor satu. Nombor satu je? Yes, tajwid dan sifat huruf. Sifat huruf. Tajwid dan sifat huruf. Yes, sifat huruf tu. Sebab kalau you salah sebut huruf tu, makna dah lari. Tak guna belajar makna lah. Yes. Makna dah lari. Jadi macam mana pun you kena betulkan sifat huruf tu. Sifat dulu. Ya. Contoh Datin, sebelum kita berhenti berehat, apa contoh? Kalau Datin boleh bagi. Okey. Kalau sebutan salah, jadi lari bahasanya. Okey. Contohlah. Macam za. Okey. Za. Kita keluar lidah za. Nipis saja. Okey. Tapi kalau you sebut al-lazi, jadi zai, dan maksudnya yang salah dah. Kalau dibaca dalam Al-Quran, dia dah bermaksud lain. Maknanya zai tu dah maksud jahanam. Maknanya perkara yang tak elok. Tak elok dah. Yes. Jadi you nak bezakan za dengan zai tu pun kena belajar. Banyak kali kena belajar. Nak keluar lidah ke, nak letak lidah di belakang ke. Itu saya nak bagi contoh lah. Contoh, betul. Sebab tu hari ni kita tengok, betul kita tak menolak, kita tak belajar bahasa kan. Maksud Al-Quran tu kena tahu. Ya, betul. Tapi kalau kata sebutan pun dah menyebabkan bahasa itu berubah, jadi prioritinya datang kepada bacaan dahulu. Betul ya? Okey, Datin, kita berhenti rehat sikit Datin. Right. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sambungan episod pada kali ini. Setelah kita berhenti rehat, kita bersama dengan Datin Hamidah Hamzah, penulis buku fizikal dan e-book panduan ringkas ilmu tajwid. Okey Datin, sepanjang Datin tulis buku ini, mengajar, mendidik, membimbing, Datin ulang kali beritahu saya tadi, pelajar-pelajarnya kebanyakannya orang-orang yang dewasa, betul? Betul. Jadi mesti ada kisah-kisah yang boleh dikongsikan, kisah lucu ke, kisah menarik yang sepanjang Datin membimbing pelajar-pelajar ini, Datin. Terima kasih. Sebenarnya sebelum tu saya nak cakap sikit lah. Sebenarnya asal saya belajar di Johor, macam tadi saya ada mention buat di Johor kan. Guru saya adalah arwah
abah saya. Baik. Father saya dia adalah, saya ni anak kelahiran guru, ibu bapa saya guru. Jadi mungkin minat mengajar tu mengalir dari kedua ibu bapa saya ya. Dan almarhum ayah saya juga adalah seorang imam. Jadi saya initially belajar mengaji dengan beliau lah. Dia seorang yang garang. Jadi memang kena betul lah bacaan kita tu. Jadi dari situ telah di-train kan. Jadi bila saya diberi peluang untuk memberi pengajaran pada Al-Quran pada sahabat-sahabat di Kejiranan ini, memanglah saya punya cawaran tu adalah sebab membetulkan apa yang biasa mereka baca kepada cara yang betul. Yang betul. Itu yang agak mencabar. Sebabnya itu akan mengambil masa dan kesabaran saya. Kesabaran. Sebab kadang-kadang kita cakap banyak kali ulang, tapi saya sentiasa senyum. Saya jenis yang tak pernah marah. Tapi sebab itu cara saya nak menyampaikan dia supaya dia boleh terima tanpa merasa malu atau aib. Sebab mengaji Al-Quran ni memang kalau ditegur banyak kali kadang-kadang boleh dimotivate. Dia mengajuk Macam susah sangat lah ini persoalan. Bukan budak-budak pula kan. Jadi cara kita nak berhadapan dengan orang yang dah warga-warga emas ni, kita kena lembut lebih daripada gigi daripada lidah lah kan. Dia maksudnya tu. Tapi kita nak penyampaian kita itu sampai dan kita nak mereka dihormati. Bukan sekadar kita sebagai guru, tapi saya nak student saya tu dihormati. Sebab mereka walaupun di usia-usia begitu, mereka ambil masa untuk datang kelas. I respect them. Betul-betul. Jadi mereka spend time untuk belajar. Ini pengalaman Tiang. Ada yang pernah mengajuk Tiang? Tak ada. Saya dengar kok ada yang mengajuk kan 3 hari kan. Tak ada. Ya, Alhamdulillah. Okey Atin. Sebab biasalah, bila belajar Al-Quran ni orang tengok bila dah warga emas kan, dah bersara kan. Ya, betul. Mungkin lepas ni saya nak motivate sahabat-sahabat semua penonton, kita nak bersama dengan Datin supaya kita boleh go kepada yang eksekutif. Masa umur masih bekerja. Ya, betul. 30-an, 20-an. Kan saya rasa ini kita kena touch juga. Tak sibuk kerja je, daripada awal kita boleh sampaikan benda ni. Betul. Okey Atin. Saya ni dari kecil belajar silat. Okey. Jadi kita belajar silat dan akhirnya kita mengajar silat sampai sekarang. Untuk mengajar silat ni, pertama kali saya nak buka gelanggang silat tu, bukannya suka-suka hati. Dia perlu ada sanad dari gurunya, perlu ada keyakinan, perlu ada bukti, perlu ada sokongan di belakangnya. Sama juga kisah ni, nak mengajar Al-Quran ni. Mengajar Al-Quran ni bukan mengajar benda ini, mengajar kitab Allah ni. Kan? Satu benda yang sangat serius. Dan saya belik-belik sebelum ni saya tengok Datin dapat sanad. Boleh Datin cerita sikit dapat sanad dari siapa? Okey, saya sepanjang saya mendalami ilmu Al-Quran ini, alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat 3 sanad lah yang besar. 3 sanad ke? Pertama, sekali awal-awal bismillah dulu saya dapat sanad daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Farhan. Beliau ni adalah pakar kiraat, 10 kiraat. Dia memang pakar. Okey, itulah sanad pertama saya. Itu sanad pertama? Yes. Dan sanad kedua saya adalah dengan Syekh Abdul Muhaimin Said Abdul Majid. Beliau ini adalah ahli Jawatankuasa Literasi Al-Quran Selangor. Jadi any reference about Al-Quran di peringkat Selangor ni akan refer kepada dia. Maknanya nak untuk terjemahan ke atau sebagainya. Dan saya mendapat talaki lanjutan tinggi bersama beliau di pengajian bersijil di Masjid Negeri Shah Alam. Ya, saya. Jadi lepas itu dengan izin Allah pula saya dapat sanad yang lebih tinggi daripada ayahanda kepada Syekh Abdul Muhaimin ni. Dan beliau nama Syekh Said Ali Abdul Majid Abdul Sami. Okey. Beliau adalah timbalan Lajnah Tafsir Al-Quran Al-Azhar Mesir. Jadi beliau ni dah usia dah 83-84 tahun. Seorang yang tenang. Dia tak boleh berbahasa Melayu lah. Tapi Syekh Muhaimin ni boleh bahasa Melayu. Jadi bapa dia ni setiap 2 bulan sebelum Ramadan, beliau akan datang ke Malaysia dan dia akan mengajar. Siapa-siapa ambil peluang dengan dia. Jadi satu hari itu saya terbuka hati, terpanggil untuk sekurang-kurangnya dapat 1 muka surat jadilah dengan dia untuk kata orang tu berkat daripada seorang ulama kan. So jadi beliau ni sebelum itu beliau ni di Universiti Al-Azhar adalah orang figura di mana Al-Quran itu tidak akan diterbitkan selagi tidak mendapat kelulusan daripada endorsement daripada dia. Begitu tinggi dia punya
Authority dia tu. Yes, authority dia masih sangat tinggi. Jadi everybody semua berlumba-lumba kalau dapat mengaji dengan dia. Apatah lagi mendapat sanad. Ya. Tapi tak semudah itu. Tak semudah itu. Jadi dengan izin Allah, satu hari itu saya diberi peluang untuk mengaji dengan Syekh Abdul Majid ni. Jadi saya pun saya dengan hati terbuka. Saya tidak lama fikir nak dapat sanad kan, tapi dia kata since saya dah dapat 30 juzuk dengan Syekh Muhaimin, dia kata saya lihat malam ni kalau saya boleh baca sampai tahap dia nak sanad tertinggi yang dia nak tu, dia akan bagi malam tu juga, dia kata. Berarti baca banyak? Saya baca dalam masa tu 1 jam tu dia tebuk-tebuk. Dia tebuk-tebuk. 1 jam juga? Ya, 1 jam. 1 jam. Direct. Tapi dia tidaklah dia tebuk ayat yang susah-susah sangat. Sebab dia kata saya dah dapat sanad daripada anak dia. Jadi dia tinggal menambahkan lagi sanad tu. Menambahkan sanad saja. Jadi dia panggil sanad tertinggi. Dia kalau daripada ayahanda ni lah. Bermakna Tin, sesiapa saja ada peluang. Adakah dia dengan ayahanda dia? Dengan ayahanda je ke? Tak. Kalau dengan anak ni? Anak dia pun tidak berani bagi sanad. Menurut kata anak dia, masa kita belajar di pengajian bersijil di Masjid Negeri, dia kata saya sendiri tak berani quote and unquote lah bagi sanad kepada anak murid saya, sebabnya amanah bapa dia supaya hanya yang layak saja dapat. Maksudnya bukan kita boleh masuk kursus ataupun tak boleh tak. Kalau masuk kursus belajar tapi tak dapat sanad, ada berlaku tu? Memang semuanya itu. Memang kena betul-betul dapat sanad saja. Jadi tak ada. Jadi macam in my case dengan ayahanda ni, is a special Allah punya izin Allah. Ini izin Allah. Okey, baik. Dan menurut kata Syekh, dia agak terkejut bila saya yang dapat sanad bapa dia. Sebab dia cakap dengan saya sendiri, dia kata dia sendiri tak terfikir ayah dia akhirnya akan bagi sanad. Dia kata tahu tak berapa lama ayah tak bagi sanad. Saya kata mana tahu kan. Dia kata lebih 45 tahun, nak dekat 50 tahun dia tak pernah bagi sanad. Tak pernah ada bagi sanad. Rezeki Atin lah. Rezeki dah. Jadi penonton semua, bukan mudah untuk mengajar Al-Quran, tetapi buku Datin ni ada tertulis nama yang pemberi sanad. Jadi bukannya sembarang-sembarang orang boleh mengajar Al-Quran dan juga menulis panduan tajwid. Jadi kita berehat Syed Atin? Ya, boleh. Alright. Alhamdulillah, kita sambung selepas berhenti rehat. Kita masih bersama dengan Datin Hamidah Hamzah. Datin. Yes, sir. Saya sebelum bertemu dengan Datin untuk kita punya podcast hari ini, kita buat sedikit kajian lah. Kita kena buat study, kena buat homework. Datin dulu pembaca berita kan. Mesti kita kena buat homework, betul? Yes. Jadi saya buat homework. Kehidupan Datin sebelum ni memang berlainan dengan apa yang Datin buat sekarang. Yeah. Memang totally berbeza. Remiser bergumam dengan bank, kewangan, kemudian dunia glamour pula. Siapa tak kenal Datin dulu keluar TV, semua Datin dah. Tapi macam mana tiba-tiba Datin boleh berubah jadi seorang pembimbing guru untuk ilmu Al-Quran pula? Mesti ada sesuatu yang menyebabkan Datin rasa nak buat, nak fokus pada bimbingan Al-Quran. Dan apa pandangan Datin dengan dunia yang dulu Datin pernah proses itu kan. Anak muda mungkin tengok kan, mungkin nak glamour. Hari ni kita ramai TikTokers dengan dunia glamour kan. Ya, betul. Datin boleh share sikit Datin? Ya, ini satu perjalanan hidup yang penuh warna-warni bagi saya sebenarnya ya. Jadi selain daripada berkat doa kedua ibu bapa, sentiasa membantu melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik ya. Jadi di awal kerjaya saya, seperti saya kata, saya di dunia financial, banking dan sebagainya kan. Remiser. Saya selama 10 tahun sebagai seorang remiser, daripada corporate dealer kepada remiser. Jadi pada tahun itu 93, 94, 95 tu tengah memang kata bulls. Jadi you baling apa semua jadi juga. Jadi
masa ketika itu bergelumang dengan wang ringgit. Bukan nak kata apalah. Jadi masa tu saya muda, umur 26 tahun. Duit banyak kan? Masa tu jadi saya dah merasa itu. Jadi bila market down tahun 97 crash, saya merasa betapanya dulu punya banyak tiba-tiba tak ada. Okey, rata-rata semua orang mengalaminya dah. Ya. Okey, dan kemudian kata orang tu Allah kena ketuk kita sekali baru kita sedar. Ya. Betul tak? Betul. Jadi cara Allah ketuk saya supaya saya sedar bahawa dunia bukan sahaja wang ringgit, bukannya itu sahaja. Jadi ada benda lain. I build up myself. Okay, dalam pada itu seperti saya kata, saya reminder, at the same time saya mengacara Selamat Pagi Malaysia dan saya baca berita. Jadi saya buat dua kerja satu masa. Jadi dalam dunia penyiaran, jadi saya dengan glamour. Dah rasa semua. Semua dah rasa. Make up cantik-cantik, depan kamera, nak cover page berapa banyak magazine cover page, nak center page berapa banyak surat khabar center page, kan? Jadi semua dah rasa. Tapi apa yang nak akhirnya? Masih rasa kosong tu. Masih kosong, tak ada apa. You dah rasa dah semua. So, bila terdetik, almarhum ayah saya kata, Midah, dia kata kan, ilmu Al-Quran tu sebaik-baiknya kita belajar dan kita mengajar. Itulah semulia-mulianya kita. Kerana ilmu akan mengalir walaupun kita tak ada, dia akan mengalir walaupun satu huruf. Katalah alif aja. Kita ajar orang tu alif, mengalirlah insya-Allah. Baru Datin dapat mengisi kekosongan tadi tu. Ya, baru saya nampak. Dan I'm not a perfect person. Okay. Di sepanjang kerjaya banyak kita lalui. Zaman dulu mungkin ilmu agama tu tidak sebagaimana sekarang ni orang lebih dekat. Kan zaman dulu kita muda, darah panas, masih nak keduniaan, masih nak bawa kereta sport. Tapi sekarang ni apa tu semua tak ada makna. Jadi balik kepada Al-Quran. Al-Quran itu insya-Allah kalau kita baca dia akan jadi pedoman kepada kita. Sebagaimana rungsingnya kita, sebagaimana kita ada masalah besar, itulah baca walaupun you tak tahu makna sangat. Tapi you baca, tapi mukjizat Al-Quran itu itulah terapi ya. Yes, terapi, dan Allah akan bantu beri ketenangan. Jadi berbalik kepada tadi, saya fikir di akhirat nanti di alam barzah katakan ya. Siapa nak teman saya? Bukan wang ringgit, bukan sahabat andai. Jadi Al-Quran lah peneman kita. Jadi itu yang mendorong saya untuk memperbaiki diri saya, mencapai tahap bacaan Al-Quran yang paling tinggi saya boleh dapat, insya-Allah. Dan saya nak sebarkan setiap ilmu yang saya ada tanpa lokek, tanpa bagi semua. Jadi terpulang pada individu itu sama ada dia boleh terima. Itu saya mungkin bagi ada 10 orang. Tapi mungkin 2-3 orang susah sangat nak dapat. Yang seorang tu lancar, yang seorang tu sedang-sedang. Tapi ini semua izin Allah. Bukan kalau Allah nak bagi, dia akan bagi. Ikhtiar tu dah Datin buat. Dia dah buat. Tapi jangan putus asa. Jadi kalau kata orang macam Datin tak ada, ikhtiar tu tidak akan berlaku, dan ke orang yang nak datang pun tidak akan berlaku. Ya, betul. Contohlah kalau dalam dunia ilmu ni, kalau kita cakap kalau Bilal tu berhenti, dia give up untuk azan, Datin, orang terus tak datang dah. Tapi sebab Bilal tak pernah give up, dia tetap azan hari-hari walaupun 2-3 orang yang datang makmum di belakang. Sebab dia tahu besarnya pahala. Jadi saya rasa tugas tanggungjawab Datin tu, tu sentuh hati saya. Sebab tak semua orang mampu buat. Sebab keadaan kita dalam kejaya, bukannya kalau kita cakap guru agama itu hidup susah dulu, kemungkinanlah dia akan, tak apalah aku ajar agama saja, ajar Quran. Tapi Datin dalam keadaan yang bagi saya cukup, kan? Glamour ada, nama ada. Kenapa pergi terjun ke dalam bidang ni pula? Maksudnya ada sesuatu yang Datin niatkan untuk bantu memandaikan umat kita dengan bacaan Quran semula. Pada saya semua itu apa yang saya ajar, apa yang saya tulis buku ini sebagai amal jariah. Okey, bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan daripada apa yang kita dah buat yang semudah-mudahnya, orang itulah orang yang sangat beruntung. Tapi bagi mereka yang ada buku ni tapi tak pernah nak tengok, sekadar suka tengok bunga, suka tengok ni kan, dia tak ada mana, kosong juga akhirnya. Jadi apa pun sekali, buku ini memang sangat banyak membantu sebenarnya bagi mereka yang baru pemula yang baru nak berjinak-jinak dengan Al-Quran, nak belajar apa itu tajwid dengan cara mudah. Tapi dan juga dia boleh target kepada mereka yang sudah mengajar ataupun sudah pandai baca, nak buat revision. Lupalah dulu sekolah ada baca tapi sekarang tak revision. It's a very simple, santai dan comprehensive buku ini. Anything that you need to know about mengaji Al-Quran, semua ada dalam buku ni. No loopholes.
Tak ada apa yang saya tertinggal. Tinggal, kan? Semua ada dalam ni dengan sangat mudah sebenarnya. Saya suka Datin ni memberi inspirasi kepada kita semua yang berkerjaya. Maknanya kali ni semua orang boleh jadi guru agama, boleh mengajar Al-Quran juga. Kalau kata memang ada niat nak membantu. Saya cakap ini, aku pun baca berita. Boleh ke aku ke arah ini? Tidak sebenarnya, Tin. Kita boleh, kan? Selagi kita ada niat, kita nak sebarkan ilmu Allah ni, Allah akan bantu kita. Sebenarnya pada saya, apa-apa semuanya adalah dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, saya tak akan dapat hasilkan buku, tak dapat jadi guru Al-Quran. Dan selagi Allah menutup aib saya. Itu yang penting. Sebab saya bukan orang yang perfect. Orang yang perfect, betul? Okay? Saya pernah lalui zaman remaja. Zaman tengah glamour. Tengah apa? Perasaan itu lain sebenarnya. Sebab saya dah duduki, saya tahu perasaannya. Jadi, saya bila fikir, tapi apa pun saya lalui itulah menjadikan saya apa saya sekarang. Kalau saya tak lalui experience dulu tu, mungkin saya tak menjadi gini. Kalau dulu, Atin, sebelum kita berhenti rehat, kalau dulu media sosial tidak ada, jadi orang nak dapatkan ilmu tu sukar nak dapatkan. Hari ni Datin hadir dalam keadaan dunia digital ni terlalu besar. Maknanya orang bercakap, kenapa perlu dapatkan buku Datin, sedangkan tonton YouTube pun boleh dapat ilmu, betul tak? Betul tak? Betul. Tengok, tonton di TikTok pun boleh dapat percuma. Datin, apa yang Datin perlu sampaikan supaya dekat luar sana tu, kamu kena berguru, kamu kena dapatkan buku supaya untuk belajar. Sebab ini dah mudah, Datin. Semua tekan je, tak payah pergi surau pun, masjid. Dalam YouTube pun boleh dengar ceramah. Ini yang kita dengar sekarang. Alasan orang tak nak pergi dengar ceramah, sebab dalam YouTube pun ada. Now, back kepada Datin. Buat apa aku nak beli buku ni? Aku boleh belajar dari YouTube. Datin, komen sikit. Berbalik kepada keberkatan sebenarnya. Itu adalah satu perkataan yang kuat sebenarnya. Dalam kita mencari ilmu Allah ini. Keberkatan. Segala apa kita nak buat, kena keberkatan. Okay? Kalau kita dah berumah tangga, keberkatan dapat redha suami. Saya menulis buku dengan redha suami saya. Jadi keberkatan buku itu, maka ramai orang dapat keberkatan. Dapat keberkatan mengalir daripada hasil tulisan buku ini sebenarnya. Jadi berbalik kepada soalan Shiro tadi itu, selain daripada itu, keberkatan, maka seseorang itu perlu dapat buku ini juga adalah untuk memahami dengan lebih jelas, nampak. Dan kena berguru. Macam mana sekalipun, suka tak suka, kena berguru. Sebab itulah kita bertalaki bersama, kita tengok bagaimana mulut guru itu. Sebutan dia. Kalau you kata TikTok, betul, kita boleh baca. Kalau kita dah memang faham benda tu, kita dengar TikTok, okey, senang kita nak terima. Tapi orang yang tak tahu guna TikTok, dia tak ada guru, dia cakap itu je, dia tak explain apa-apa kan. Setakat yang semampu TikTok tu sajalah. Tapi keberkatan di situ tak ada. Jadi that's why, sebab mengajar Al-Quran ini adalah satu berbeza sangat. Sebab ini adalah kalam Allah. Disiplin dia berbeza. Disiplin dia berbeza. Tak boleh nak kata guna TikTok aja. Tak. Dia tak boleh. Dia kena physical Al-Quran. Unless you hafal. You hafazan, you hafiz ke, still you kena tengok juga, kadang-kadang ada tersilap huruf, tersilap apa. Biasa berlaku. Saya pun hafal juga beberapa surah. Jadi saya tu kena sentiasa, apa kata orang tu, mengulang hafalan lama. Hafalan lama tu ulang. Kalau surah lazim tu masa kecil dulu memang kita kena ulang dimula sampai habis baru masuk yang Al-Quran. Sekarang ni kalau tak amal pun boleh lupa ni. Betul. Okey, Datin, saya rasa Datin dah mengulas bab tu yang saya tertanya-tanya dari tadi. Saya dah dapat jawapannya. Jadi kita berhenti rehat sekejap sebelum kita pergi ke slot terakhir. Okey, penonton semua, siapa yang belum subscribe channel Master Shiro, pastikan subscribe sekarang, komen dan juga klik butang kongsi kepada kawan-kawan kita. Mungkin kita punya episod pada kali ini bersama Datin Hamidah akan memberi inspirasi dan juga sebarkan ilmu kepada sahabat-sahabat kita. Saya mohon kita
bantu share link ini. Saya minta bantu share pautan saja. Tak minta bayaran pun. Nak klik subscribe pun Datin percuma. Tak perlu bayar. Kan? Jadi menyebarkan ilmu tu adalah salah satu amalan yang mendapatkan pahala yang baik pada kita. Jadi Datin, kita dah sampai ke slot yang terakhir bersama Datin. Sekejap je. Kita sembang sekejap je. Okey. Datin, untuk belajar dengan Datin ni, saya ni mungkin akan jadi bakal pelajar Datin. Bagaimana kaedah Datin mengajar? Bila, di mana, secara fizikal atau online. Datin boleh share kepada penonton yang mungkin dekat luar tu macam saya juga. Kan? Nak belajar dengan Datin. Berapa jam nak kena belajar? Cara online ke? Saya ni tak pandai sangat guna online. Nak bersemuka, kan? Saya ni jauh. Tapi macam mana nak bersemuka pula? Datin, boleh Datin sharekan apa yang kaedah Datin mengajar sekarang? Okey. Buat masa ni, saya mengajar di sekitar Kejiranan Seksyen 7 ini. Jadi, saya ada memang rumah tertentu yang saya pergi di mana mereka berkumpul. Jadi, saya face to face, bersemuka. Saya lebih prefer bersemuka sebenarnya. Sebab dia penyampaian tu lebih padu. Jadi kita boleh nampak kalau kita salah sebut, kita boleh tanya, kita boleh ulang, kita boleh jelas. Jadi buat masa ni kelas saya memang saya bagi dalam 1 jam setengah each classes sebab depending on the student. Kalau studentnya memang ramai, lebih daripada 10 sebenarnya. Jadi kena bagi-bagi masa dalam 1 jam setengah. Tapi dalam kelas yang macam contoh pagi tadi, saya ada talaki, at the same time saya bagi tajwid kelas. The last 50 minutes tu saya akan kupas hukum-hukum tajwid dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya katalah Al-Baqarah, bagi 2-3 ayat, kita akan kupas satu persatu. Jadi mereka dapat best of both world. Dapat talaki dan at the same time dia orang dapat tajwid. Juga. Jadi di situlah bagi mereka yang tak tahu tajwid, yang takut dengan perkataan tajwid, saya akan cakap dia tak apa, don't worry. I katakan it takes time, tak apa, it's okay. Kita belajar pelan-pelan, lama-lama. So dari pengalaman saya tu, lama-lama mereka boleh jawab soalan tu. Boleh. Dia lama-lama dia lekat kat kepala dia. Sebab setiap minggu kita akan buat macam tu. Okey, buat masa ni memang saya buat bersemuka. Tapi kalau ada online, sebab dulu masa zaman COVID kan, kita online, penyampaian tu memang tak begitu tepat. Tak capai. Dia tak tepat bunyi tu kadang-kadang. Kadang-kadang line dia intermittent lah, apalah, kita dengar lain ke apa. Jadi pada saya tak apalah, maksud saya tu kalau bersemuka tu, tapi saya nak keputusan yang ada kualiti. Begitulah sekiranya. Jadi andai kata mereka berada di jauh, di utara, selatan, di luar negara ke apa yang ingin, mungkin saya boleh serahkan pada Master Shiro lah. InsyaAllah. Kita boleh buat online ke, ataupun siapa-siapa yang ingin boleh berhubung dengan Master Shiro. Kita boleh buat satu sesi, semuanya online. Kita tetapkan satu masa. Maksudnya kita masih terbuka untuk buat juga Datin, memberi peluang sebarkan ilmu juga, betul. Kan nanti kecewa pula yang jauh tiba-tiba nak belajar kan. Tapi di akhirnya cara belajar ni sebenarnya dia kena bertalaki berhadapan. Betul. Saya setuju benda tu. Kena bertalaki. Sama juga dalam kelas menulis e-book kita kan. Bila belajar dalam online ni dia berbeza dengan yang datang dari jauh jumpa kita dia berada di Lembah Kelang ni. Jadi saya bagi saranan kepada penonton, jika kita betul-betul nak belajar kan, kita datanglah musafir sini. Betul. Sebab kalau zaman dulu pun kan, imam-imam kita kan, ulama kita jauh tu, tak ada kapal terbang lagi kan, tak ada MRT, tapi tetap nak mencari guru. Jadi tuan-puan, ilmu yang Datin Hamidah sampaikan ini bukannya ilmu dunia semata-mata ni. Ini dunia kita, ilmu yang kita nak pegang sampai akhirat. Betul. Datin, boleh Datin bagi nasihat sikit? Sebab untuk menghasilkan buku ni bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Walaupun orang cakap semua boleh jadi penulis. Betul. Tapi untuk menjadi penulis yang menghasilkan konten, kandungan yang hebat, yang baik, bukan semudah itu. Datin, boleh bagi nasihat sikit pada penonton kita yang mungkin berminat nak ikut Datin sebagai seorang penulis? Pertamanya, minat itu kena ada. Minat tak kira lah nak tulis buku cinta ke, novel ke, nak buat buku leadership ke, buat tajwid ke, Al-Quran ke, bahasa Arab ke, minat tu kena ada. Dan pengetahuan tu juga kena ada. Okey, jadi kita bila menulis buku ni, kita tak boleh expect orang yang baca buku kita tu orang sembarangan. Sebab mereka ramai yang intellectual, achievers yang baca kan. Jadi in order tu tak nak kita memalukan diri kita, maka kita kena buat homework kita betul-betul. Kita buat homework betul dan kita
buat yang terbaik. Kalau kita kena belajar daripada masa Syirul contohnya, baru semalam saya tengok Nikdap tu, baru tahu Nikdap tu mana mandir. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya. Tak tahu sebenarnya. Jadi banyak benda yang kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu, maka bertanyalah untuk menghasilkan satu buku yang ada kualiti. Okay. Dia buat homework. Yes. Ada minat, buat homework, hasilkan sesuatu yang berkualiti. Yes, saya. Jadi saya rasa apa yang Datin sampaikan tadi itu boleh menjadi inspirasi dan juga motivasi kepada sahabat-sahabat kita yang kat luar sana kalau nak jadi seorang penulis. Jadi Datin, saya bagi Datin mungkin 1 minit. Datin punya pesanan ataupun Datin punya sedikit pesanan kepada sahabat-sahabat kita kat luar. Bukan saya penulis. Mungkin sedikit motivasi kepada penonton kita sebelum kita tamatkan episod kita pada kali ini. Sebelum saya tamatkan, saya nak ucap terima kasih kepada MSJA, Master Syirul, dan semua warga kerja MSJA kerana telah membimbing saya untuk mengadakan e-book store untuk diri saya. Saya ni bukanlah pandai sangat dalam bidang IT ni, tetapi dengan bimbingan mereka, alhamdulillah dengan izin Allah, buku saya gurutajwid.com berada di pasaran dan saya kira saya difahamkan pembeli saya paling jauh sekali dari Romania. Jadi saya memang tak sangka betul-betul. Jadi alhamdulillah. Maka insya-Allah kalau ada lagi negara-negara jiran tetangga yang ingin mendapatkan buku saya, sama ada physical book ataupun e-book, silalah pergi ke gurutajwid.com. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada MSJA kerana beri peluang saya untuk mengadakan podcast pada hari ini, memperkenalkan diri saya dan juga mempromosi buku tajwid saya. Dan insya-Allah buku ini mudah-mudahan bagi siapa yang berminat, silalah boleh hubungi Master Syirul untuk mendapatkan physical copy dia. Buku ni sebenarnya sangat menarik. Sebab apa? Kalau you tengok daripada gurutajwid.com, tak nampak fizikal dia, tapi bila dah buka fizikal dia dengan kualiti paper yang sangat cantik dan sangat menarik, it's worth buying sebenarnya. Betul. Berapa harga di pasaran nanti kalau buku fizikal? Buku fizikal adalah RM55 sahaja dan mengandungi 96 muka surat. Terima kasih Yatin, tunjuk sebelum kita tamat ni, tunjuk sikit dalam. Tunjuk sikit dalam. Okey. Jadi di sini saya banyak tekankan warna-warna supaya lebih menarik dan menarik minat mata yang memandang. Dan tulisannya besar-besar sebabnya bagi orang senang nak baca, mudah. Kalau tulisan kecil, kita jadi jemu, kita jadi malas. Setuju. Ya, jadi psychologically tulisannya besar-besar begini. Dan sangat cantiklah untuk buat nota dan sebagainya. Jadi ujung ke ujung adalah 96 muka surat dan sangat menarik. Dan silalah kalau dapatkanlah 1 kopi ke 2 kopi dan jadikan sebagai hadiah untuk grup khatam Quran ke, hadiah untuk birthday. Sebab apa? Hadiah begini pahala akan mengalir. You bagi, saya bagi kat Syirul, dia baca sikit-sikit pun dia mengalir juga, pahala saya dapat. Setuju. Ya. Jadi kalau penonton semua nak dapatkan buku fizikal ataupun dalam bentuk digital, nanti kita akan letak link untuk pesanan di ruangan komen YouTube untuk episod kali ini. Jadi tuan-puan, you just tengok kat komen tu, kita akan letak dekat description mana nak dapatkan buku Datin. Nak berhubung dengan Datin terus pun melalui MSJA, kita boleh temukan anda. Saya tak boleh letak nombor telefon Datin kat situ. Privacy. Jadi melalui MSJA kita akan pertemukan anda. Jika mana-mana tuan-puan yang nak buat program dengan Datin pun boleh kan? Boleh. Kod lah dekat Perak nak jemput. Tapi tak boleh lah seorang, kumpul 20 orang kan, nak bertemu dengan Datin. Datin bagi buat pengenalan dahulu. Kita boleh datang, insya-Allah. Saya boleh plan dengan Datin untuk itu nanti. Ya. Tapi Datin, saya rasa Datin dah share sangat banyak inspirasi ni. Jadi tuan-puan, kalau dari saya lah, 96 buku surat ya. Ya, depan belakang semua. Ini bukan sekadar buku panduan untuk belajar tajwid, tapi ini adalah 96 halaman pasport untuk kita ke akhirat kelak. InsyaAllah. Itu saja daripada kita. Tuan-puan jangan lupa untuk terus bersama MSJA Senang Berat, bersama dengan MSJA Team, bersama MSJA Master Syirul Legacy. Kita terus menulis, kita terus memandaikan umat, kita terus menyebarkan ilmu, kerana dengan sepatah huruf alif, itu akan memberi pahala yang sangat besar, ilmu yang mengalir seperti Datin Hamidah kongsikan tadi. Tuan-puan, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.